Biarkan jualan bermula. Kami sedang menunggu pembeli. Dan inilah pelanggan-pelanggan. Hello, ini untuk anda. Adakah ini cukup untuk rumah ini? Adakah ini mimpi? Sudah tentu. Oh, hello. Dan saya ada perak ini. Adakah anda akan menerimanya? Sturterall. Di sini sangat sejuk. Maaf, saya hanya mencari rumah baru. Hai, saya perlukan rumah. Dan saya perlukan wang. Apa yang boleh anda tawarkan? Oh, saya tahu. Saya ada sebanyak ini. Mungkin ada pembalut atau gula-gula. Biar saya fikir, datang ke sini, ia sepatutnya dirobohkan, tetapi saya akan berikannya kepada anda. Ini akan menjadi rumah saya? Kenapa awak ketawa? Saya akan tunjukkan kepada mereka. Saya akan mempunyai rumah yang paling cantik. Pertama, saya akan tutup dengan cardboard. Hebat! Nampak seperti baru. Dan sekarang tiba masanya untuk hiasan yang menarik. Mari tambah beberapa garland. Wow! Ini sangat cantik. Saya akan menghias rumah saya dengan rantai emas. Ini akan benar-benar cantik dan mewah. Wah, hebat! Apa yang patut saya buat? Biar saya fikir, saya ada idea. Saya ada font kepala. Mari hias rumah dengan ini. Tambah beberapa nota dan tanda di sini. Mari hias rumah saya dengan bola disco. Ia bersinar dengan begitu cantik. Bintang emas dan bulan. Tanda emas. Oh, dan bintang sudah tentu. Oh, saya suka haiwan. Akan ada tapak kaki. Dan ini anjing comel. Kamu sangat kelakar. Tunggu, adakah kamu bersendirian? Kita perlukan rumah anjing. Biar saya buatkan untuk awak. Memotong lubang dalam kotak. Ini bumbungnya dan pagar dan papan tanda sudah tentu. Masuklah. Sekarang kamu akan menjaga rumah saya. Ia menjadi sangat hebat. Baiklah, mari masuk ke dalam. Ia sangat kotor di sini. Mengerikan. Tempat ini memerlukan pembersihan besar-besaran. Terdapat begitu banyak sampah dan sarang labah-labah. Ia benar-benar berantakan. Oh, saya tidak boleh tinggal di rumah seperti ini? Seekor labah-labah! Saya takut dengan mereka! Saya sangat takut! Tolong! Saya tak boleh buat ini. Dari mana datangnya jeritan kuat ini? Apa yang berlaku? Liv! Wah, sampah terbang ke arah kita. Kita akan jatuh. Apa yang dia lakukan? Wah, saya betul-betul tak mau. Maaf, tapi rumah saya sudah bersih sekarang. Saya tak perlu buat apa-apa. Pertama, saya akan buat katil. Susun semuanya di atas satu sama lain. Ini tilam dan siap. Beberapa bantal dan mainan. Ia sangat selesa begini. Oh, retakan ini perlu ditutup. Betapa comelnya. Saya sentiasa seorang putri. Oh, mari hias gambar saya. Betapa comelnya. Almari pakaian akan berada di sini. Saya akan gantung pakaian saya dan susun barang-barang yang lain. Ini meja sisi katil dan beberapa buku. Dan pelangi sudah tentu. Karpet cantik saya dan rumah anjing. Cantik! Adakah kamu suka, kawan? Oh,
Apa yang salah dengan lampu? Ini tidak akan berhasil. Saya tidak akan dapat hidup seperti ini. Saya takut. Saya akan membuat lampu malam untuk diri saya. Ini bulan yang cantik diperbuat daripada cardboard. Dan seekor kuda, labubu dan hati. Kamu semua bilik ini semakin selesa. Saya mempunyai rumah yang paling cantik. Baiklah, Jir Sarnialerkan katil saya di sini. Apa lagi yang boleh saya lakukan? Betul, kita kekurangan beberapa berlian. Saya mau menarik di taman Evanin. Baiklah, tempat tidur perak saya, bantal-bantal yang cantik. Dan teruskan. Saya pasti memerlukan mainan cantik saya. Oh, dan yang ini berat. Beruang, kamu akan berada di sini. Itu tidak mudah, tetapi sekarang mari kita ambil banyak gambar. Bagus, saya boleh letakkan mereka di dinding. Wah, cantiknya. Saya perlu tukar kepada baju tidur saya dan sekarang masa untuk tidur. Saya kapert. Baiklah, mari buat katil saya. Saya perlukan bantal yang berbeza, tambah lagi, dan satu yang berwarna emas sudah tentu. Lihatlah berlian ini dan gambar-gambar yang cantik. Dan satu mahkota. Ini datang meja sisi katil dengan lampu. Dan saya pasti memerlukan cermin. Saya sangat cantik. Oh, betul barang-barang kegemaran saya di rak. Dan saya ada teka-teki lembut. Mari buat permaidani daripadanya. Beg kacang emas. Betapa indahnya bilik yang saya cipta dalam gaya mewah saya. Setiap perincian di sini adalah tentang saya. Semuanya emas, bersinar. Tiada siapa yang boleh melakukannya seperti ini. Awak tahu tak? Saya sangat-sangat bangga dengan diri saya. Gambar saya bermedering siwari sebelah warna perak at misty size. Saya berspino kering with selesa di sini. Anda tahu apa? Saya berbeda berkisar sa lapang saya bilarini. Ini adalah rumah pertama saya sendiri. Ia ternyata indah. Setiap perincian dibuat dengan tangan saya sendiri. Itu membuat saya lebih gembira berada di sini. Saya sudah suka bilik ini. Ayo, bagus. Kamu hebat. Oh, kemana kamu pergi? Tidak, tunggu saya. Awak nampak tak saya punya? Britney sedang makan tengah hari. Nampak sedap. Saya temporary story berpribadi dengan itu. Oh, adakah kamu lapar? Jelas awak tidak memberinya makan dan awak lapar. Baiklah, mari kita makan bersama. Saya ada cukup buah-buahan dan beri untuk semua orang. Saya berlir, ini sebuah nikmatnya. Ya, ia sangat lazat. Malah anjing saya berjukunin. Dia tak pernah makan sesuatu seperti ini sebelum ini. Kamu buat bunyi smack yang kelakar. Saya suka. Mari kita adakan pesta. Saya suka DJing. Ia akan sangat menyeronokkan. Yeehaw! Semua orang menari. Jangan berdiri diam, menari. Rasakan muzik dengan setiap sel dalam badan anda. Ya, anda bergerak dengan hebat. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Selamat tinggal!